Kalau sahih sama sahih, hak lebih sahih, kita kena pakai. Itu cara dia. Begitulah cara-cara ashabul hadis ataupun ahlul hadis. Dia pakai hak lebih kuat, hak lebih sahih. Hak tadi, adapun hadis tadi dipertikaikan oleh ulama, bukan semua terima. Orang ni kata sebab ada orang ni, sebab ada ni perawi dia, dipertikaikan. Tetapi dari segi hak ni, hadis Ammar ni, orang tidak pertikaikan sanad. Dah tahu dah hak ni, kita kata dah hak ni lebih kuat, apa yang tak pakai hak ni? Apa pakai sekat siku tu? Dan tepuk 2 kali tu, apa tak pakai hak ni? Jawabnya, mereka tidak pertikaikan sanad. Mereka tidak kata sanad dia rendah, hak ni memang tetap lebih tinggi. Tapi dari segi kandungnya dia tu, isi dia tu tidak berapa jelas, tidak berapa meyakinkan. Seperti sebelum pada ni pun kita sudah sebut dah minggu lepas, iaitu mereka tidak yakin. Abdullah bin Mas'ud ni sendiri misalnya, dengan Abu Musa al-Asy'ari bila duduk bicara tu, Abdullah bin Mas'ud kata, itu Umar sendiri pun tak puas hati. Cerita, kalau Umar, orang yang terlibat dalam peristiwa tu pun tak puas hati dengan Ammar, ini macam mana kita nak pegangnya? Bahkan Umar mengancam. Baru ni kita sudah baca minggu lepas, mengancam. Berapa duduk royak gitu? Saya ingat Ammar kata, kalau tuan nak saya tak sah royak, saya tak akan royak lah, sebagai ikut ketua. Tapi saya telah royak dah, siapa dah lah, kira hak saya faham, hak saya tahu, siapa dah lah. Kepada orang tidak kata jadi susuk ilmu, sembunyi ilmu, tak termasuk dalam itu dah. Sebagai nak patuh kepada pemimpin, kalau tuan nak begitu, saya tak akan royak. Sayyidina Umar pun kata, nuwalli kama tawallait, ikut kamu lah. Kalau kamu nak cerita pun tak kisah, aku tidak nak halal. Cumanya ia dipertikaikan oleh ulama tu. Macam mana Sayyidina Umar tak ingat peristiwa tu? Peristiwa tu penting. Ammar ni pergi royak, dia dengan Sayyidina Umar terlibat. Sayyidina Umar tak semaya pasal tak boleh tayamum. Bagi dia tak boleh tayamum untuk mengangkat hadas besar, tak boleh. Ammarnya tahu dah kena tayamum, tapi tayamum lagu mana kalau untuk berjunub ni? Tak jelas. Itulah cerita hadis tu nya, daripada dulu lagi sampai ke ni. Mengikut ulama-ulama yang tak saya terima, dia kata tak jelas tu. Sayyidina Umar sendiri tu tak ingat. Sayyidina Umar tak ingat, hak alik ni pula kata Ammar ingat. Ammar ingat. Dia berani royak begitu tu, dia ingat boleh lah tu. Kita tak boleh kira orang tak ingat. Dia tak ingat, memanglah dia tak boleh lah ada mengaku tak suka lu. Tapi orang yang ingat ni kita nak lah ke mana? Orang yang ingat, kata andai kata hak ni memang betul lah Sayyidina Umar tak ingat, hak ni ingat, kita kena pakai hak ni. Sebab itulah Sayyidina Umar pun kata, ikut kamu lah kalau kamu nak cerita, tapi jangan kait dengan aku lah, sebab aku tak jelas, tak ingat. Kalau kata Sayyidina Umar tak ingat, Ammar ingat. Lepas tu hadis itu juga menunjukkan Sayyidina Umar telah benarkan, bukan dia larang. Ammar ni cerita, dah kalau kamu yakin aku tullah lah, ceritalah, tidak ada paksaan, tak boleh nak ikat orang ni dalam masalah pendapat gini. Itu Sayyidina Umar kata kepada Ammar. Ada juga orang yang mengatakan sebenarnya Sayyidina Umar bila dia kata nuwalli kama tawallaita, sebenarnya dia pun sudah turut juga Ammar. Ikut kamu tu maksudnya aku pun serupa dengan orang lain jugalah kalau lagu tu. Dah kalau kamu yakin, walaupun kamu kaitkan dengan aku ada dalam peristiwa tu, tapi aku tak ingat, tapi dah kalau kamu yakin, aku pun akan ikut jugalah. Ada orang yang kata begitu. Imam Bukhari dan orang-orang yang pendapat dengan dia kata Sayyidina Umar ni dia macam ikut Ammar juga ni. Bukan dia menafikan. Itu masing-masing pendapat lah. Tapi bagi orang yang tak saya terima, hak ni dia kata itulah. Tapi Abu Musa al-Asy'ari, hak minggu lepas pun hak tu dah, hak ni pun hak tu juga, ni hadis itu juga. Dia kata tak apalah hak Ammar tu, hadis Ammar tu, tapi lagu mana dengan ayat Quran? Hak tu lah Abdullah bin Mas'ud tak boleh jawab tu. Abdullah bin Mas'ud serupa dengan Sayyidina Umar juga, iaitu orang yang berjunub tak boleh nak tayamum kalau tak ada air. Kalau tak ada air, siapa ada air? Lepas tu tak boleh maya, tak boleh maya.
Sayyidina Umar kata, dulu kita sudah ada petik dah, walaupun 10 tahun. Lepas tu 10 tahun nak hidup lagu mana, tak ada air. Boleh hidup, hak minum tu boleh. Untuk minum ada je sekadar cukup untuk minum. Kita sudah bincang dah, boleh tayamum ni bukan bermakna tak ada air langsung. Ada air pun, air tu diperlukan oleh kita untuk minum, untuk binatang kita. Ya boleh hidup lah. Tapi nak ganti mandi junub tak boleh bagi Ibnu Mas'ud dan Sayyidina Umar. Bila Abu Musa al-Asy'ari kata gitu, dia tak ada arah nak jawab. Bermakna dia faham. Dalam ayat Maidah tu, kalau kita baca ni ayat tayamum ni, memang tayamum itu dibolehkan untuk orang yang berhadas kecil dan orang yang berhadas besar. Untuk mengangkat kedua-duanya boleh. Dia faham lagu tu juga. Dia tidak kata buat mari ayat tu ayat hadas kecil juga tu nak mengangkat hadas kecil saja. Dia tak kata gitu. Dia kata minggu lepas dan minggu ni juga dia katakan dia kata kalau kita lak kat orang lah, kita ajar lagu tu lah, orang yang berasa sejuk sikit dia akan tayamum. Tu je jawapan dia. Bermakna dia tidak kata hukumnya tak boleh, cuma atas dasar, baru ni kita sudah sebut dah, atas dasar pakai satu kaedah, iaitu kaedah saddud dzari'ah. Kaedah tutup jalan. Untuk mengambil langkah keselamatan, kita tutup pintu belakang, tutup pintu. Jangan bagi peluang kepada orang mengambil kesempatan untuk buat hak sebenarnya tidak dikehendaki oleh agama. Setara tu boleh lagi guna air, tapi dia berasa sejuk sikit, dia tak guna air, dia pun tayamum lah. Dia akan buat gitulah. Abdullah bin Mas'ud kata, lepas tu hak ni tanya perawi ni, tanya Amash, tanya Syakik, kalau begitu hak kamu, puak-puak kamu ni, Ibnu Mas'ud dengan anak-anak murid dia yang tak suka orang bertayamum ni, sebab ni saja ke? Dia kata ya, sebab tu. Bermakna bukan kerana tak boleh, tapi kerana itu. Kerana itu. Baiklah, kita tengok dulu tokoh-tokoh yang tersenarai dalam golongan ini. Antara lainnya ialah Ibnu Umar, Hasan, Salim, Malik, Al-Thawri, Al-Layth, Abu Hanifah, Al-Syafi'i, dan kebanyakan ulama Kufah. Pendapat lagu tu. Kesemua tokoh yang tersebut itu berpendapat kedua-dua tepukan itu sama ada rukun atau wajib. Orang yang disebut saat ni sama ada mereka anggap rukun dua tepukan tu, ataupun wajib. Rendah sikit lah daripada rukun tu. Tetapi kecuali Imam Malik, kerana beliau berpendapat tepukan kedua untuk tangan hingga ke pergelangan tangan adalah wajib. Sekat tu wajib, tetapi hingga ke siku tidak wajib. Itu tidak wajib. Sekat ni pergelangan tangan, hak tu wajib. Kalau buat pergi ke siku, molek juga, molek lah. Tapi tidak wajib. Kalau tak buat lagu tu pun sah juga. Tapi kalau Syafi'i, Abu Hanifah kan memang tak sah, dia kena sapak siku. memang begitulah. Kerana gitu. Golongan ketiga ialah orang-orang yang berpendapat tiga tepukan diperlukan dalam bertayamum. Kena tiga. Tepukan pertama untuk muka, tepukan kedua untuk dua belakang tapak tangan. Tepuk untuk ni belakang. Dan tepukan ketiga untuk dua lengan. Gitu. Dia ada tiga. Yang ketiga tu lengan saja. Lengan. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam golongan ini ialah Ibnul Musayyab. Ibnul Musayyab tu Sa'id bin Musayyab. Dia ni menantu kepada Abu Hurairah. Ni Sa'id bin Musayyab. Ibnul Musayyab ni
menantu kepada Abu Hurairah. Orang besar ni, lagu ni orang hebat ni. Setengah-setengah ulama menganggap dia ni Sayyidut Tabi'in. Setengah tu lah orang. Ibnu Musayyab tadi, ketua tabi'in. Ibnu Syihab ni Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim namanya. Dan Ibnu Syihab ni orang besar ni, orang yang salah seorang yang mula-mula lah mencatat hadis. Tu orang penting ni, orang yang ditugaskan oleh Umar bin Abdul Aziz catat hadis. Orang penting, orang besar. Dan Ibnu Sirin, Ibnu Sirin tu Muhammad bin Sirin. Ini pun orang besar juga, Muhammad bin Sirin, imam dalam ta'bir mimpi. Ibnu Sirin orang besar juga. Ibnu Sirin Arabnya sebut gitulah, tapi asal dianya bahasa Parsi tu. Maknanya dia ni orang keturunan Parsi. Shirin maknanya manis. Muhammad bin Manis. Shirin manis. Ibnu Syihab juga ada dua pendapat. Ibnu Syihab juga dikatakan berpendapat dua tepukan diperlukan. Tepukan pertama untuk muka dan tepukan kedua untuk tangan hingga ke ketiak. Itu pendapat. Kalau sapu sampai ke ketiak. Mana gini, sapa ke sini pula. Mau ni sapa ke sini. Sapa ke ketiak. Itu pendapat dia lah. Ada dalam setengah-setengah riwayat tu disebut sampai ke bahu. Sampai ke bahu, sapu sini lah, ketiak bahu dekat lah tu, sampai ke situ. Apa yang jadi gini? Dah kita kata hadis tu kurang kuat, sekat siku tu pun kurang kuat. Kuat pergelangan tangan, tapi apa yang duk pegang juga sekat siku? Salah satu alasan orang-orang yang terima begitu, iaitu dia kira dia kias dengan wuduk tu, air semaya tu. Kalau air semaya kan sampai ke siku, sebut tangan tu sampai ke siku. Ini masalah nak bersuci. Tayamum tu masalah bersuci juga, kena sampai ke siku jugalah. Dia kata itu alasan dia. Tapi macam Bukhari gapo dia tak setimun, dia kata tu wuduk tu memang dia orang. Ya, tangan tu dari sampai ke siku, wuduk tu. Tayamum dia tak ada ayat. Dia kata sapu tangan dalam Quran. Kalau nak kira Quran, sapu muka dan tangan kamu. Tu je, tak ada sampai ke sini. Kita tak boleh kias, kata dia. Sebab kalau kita kias, kalau nak kira sapulah kepala kata, sapulah kaki kata, tayamum tu. Berapa tidak? Berapa separuh daripada rukun wuduk tu saja yang disuruh sapu dalam tayamum. Kepala dan kaki tak. Kalau nak kira kias, sapu katalah kaki tu. Berapa tidak? Dia kata separuh. Kalau separuh, ni pun separuh sekarang ni. Tu baru separuh. Kalau sampai ke siku tu ni, sekatu separuh. Kita tak boleh kias, dia kata. Apabila sudah ada hadis ni, sekat pergelangan tangan. Lepas tu ada kaitan juga dengan hukumnya masalah pergelangan tangan. Misalnya kalau orang curi, dia tidak keras kat siku. Pergelangan tangan. Yang ni hukum ada kaitan dengan tangan ni, hak paling bawah pergelangan tangan. Jadi dia nak pergelangan tangan. Masalah tayamum ni hukum ringan, takhfif, mudah. Kalau sampai ke siku payah dah. Kalau sampai ke bahu ketiak lagi payah, lagi susah. Memang nak berangan dah, nak kurang dah. Daripada hak sapu kepala, basuh kaki, hak tu tak ada dah, buai dah. Sepatutnya dalam masalah tepukan kena kurang jugalah. Tempat yang disapu tu pun hak dia pun kena kurang jugalah. Akan nak kira dari segi logik, kita boleh kata juga lagu tu kata dia.